salah seorang lagi kita punya terapis dari Subang Bestari. Jadi pengalaman dalam dunia urutan, dan hari ni Kak Samiah dah transfer ke mesin urutan Genki untuk lebih upgrade. Jadi kat sini kita akan training Kak Samiah, dan lepas tu dia akan jalankan terapi di sekitar Subang sehingga beberapa tempat yang dia boleh cover. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ini kita unboxing untuk best massage device mesin Genki urut. Okey, jom kita tengok dalam dia apa yang ada dalam kotak yang special ni. Wow, so hari ini kita dalamnya ada bag Genki ni yang memang nampak dia punya memang cantik lah, memang mantap lah bag dia. So, ada beg kecil, ada beg besar lagi. Ada luggage, beg luggage. Beg luggage. Okey, ini beg luggage dia. Cantik. Complete. Kita ada 2 beg dalam kotak ni. Beg ni pula apa ada dalam beg kecil ni. Set lah. Cover bag ni dia macam ada stone massage lah. Okey, dalam bag luggage box dia ada buku manual. Dah komplit dalam ni, habis tukar sekali. Oh, ini ada mesin ni ringan je. Angkat satu tangan pun boleh. Memang memudahkan. Memang very simple dan awak dari mana? Nanti agak kena isi warranty. Kita ada warranty setahun lah. So dekat sini isikan detail, lepas tu tangkap gambar, hantar dekat sini. So kelebihan dia ada warranty, lepas tu dia ada sealing. Dia ada sealing kat belakang ni lah. Okey, sealing kita, dan kita boleh pakai 3. Yang ni power bank. So itu dia, kalau kata nanti tak ada plug, tak ada elektrik, kita boleh guna power bank. Cucuk kat sini, so dia akan menyala juga. Itu satu. Yang ni agak kena isi. Berapa lama tahan kau pakai power bank tu? Power bank selama mana power bank tu ada bateri. Tapi dia hanya boleh buat dekat satu customer je. Dia tak boleh buat 3 orang serentak lah. Okey, lepas tu kita bagi dekat akak buku ni tadi. So boleh try dulu. Okey, yang ni krim. Okey, yang ni buku dia. Buku dia ni ikut modul. So kat sini banyak kelebihan modul dia. Ni penjagaan bahu leher. So yang ni dia ada 8 lah. Tapi kita try training dulu yang mana akak boleh tangkap. Cuma dia sebenarnya kalau kita tengok dia lebih kurang sama je. Yang ini semua bahagian ada. Krim dia kena pakai krim ginseng je, sebab ginseng merah ni dia bantu untuk memanaskan. Lepas tu dia yang akan membuatkan gelombang daripada elektrod itu ditarik dengan cantik. Lepas tu kalau habis akak boleh repeat je. Satu kat sini je lah. Kat sini satu botol ni RM60. So satu kotak RM130 macam tu. Harga untuk harga macam tu. Harga member lah. Okey, 2 ni. So lepas pakai boleh pakai ni lah, pakai bag ni sebagai meja. Cucuk tu begini. Ni. Okey, lepas tu okey, ini adalah kita ubah kepada celah ketiak ada kat sini. Jadi kan? Sekarang F dia kat sini. Jadi kat sini lah F dia, celah ketiak macam ni. Yang ini celah sini. Okey. Okey, ni saya boleh guna untuk Kak Elsa punya konten ni. Okey. Cara dia macam ni, ratakan. Pecik banyak sukan. Kalau pakai glove boleh guna glove lah, sapu kan. Kalau tak pakai glove, kita guna ni terus dia.
Nampak dia kurangkan. Contoh kita letak 10 minit. Okey. Okey, start dengan temperature. Lepas tu tekan ni, temperature biru. Satu lagi tekan, dia akan keluar kuning. So tekan balik, keluarkan biru juga. Lepas tu, barulah kita start. Tengok kat sini, fokus kat sini. Up. 4. Okey, dia rasa dah. Okey, dia dah rasa. Dia kurang rasa, kita up. Okey, rasa dekat mana paling ketara? Sini. Tapi bila bergerak sini kan, yang ni kat sini ni. Nampak tak? Dia kata bila kita bergerak kat sini, nampak? Cuba tengok masa dia, saya lalu. Nampak tak? Ada masa-masa. Betul. Ada masa Yes. seorang cari. Jadi orang yang tukar urut ke lengan ke, Kak Sa terus tembak guna ni je. Okey, lepas tu Kak Sa pergi paling bawah. Okey, bila krim kurang, dia kena krim. Sebab tu ginseng merah ni sangat penting. Jangan pakai krim lain atau repeat ginseng yang lain dekat Shopee ke, jangan. Sebab dekat Shopee tu kita takut dia tak halal. Yang ni Alchemok masuk memang halal. Okey, ini memang kena atas ni tau. Ada pakai app je, pakai app. Pakai Apps, nanti kita ada app. Okey. Oh, dia pakai lagi senang. Nampak Kak Sa tengok Ni dah sakit. Tengok fokus kat sini. Okey, saya buat, nampak? Ni yang patut sakit sikit. Yang sakit. Ni sakit sikit sini. Nampak sini dia bersikit. Sebab apa? Dia drive. Berdenyut. Angkat barang. Nampak? Dia denyut. Okey, Dia tengok sampai ni, ke sampai ke tapak kaki tangan dia. Tu nampak? Dia bagian bawah. Kalau ni ada bergegar sini. Nampak? Awak rasa gegak mana? Ni sini. Okey, denyutan dia lebih lama dekat tapak tangan. Tu. Okey. Dia lembut lah, sedap lah. Lain lah. Lain Ini lebih sedap Yang baru ni. Baru. Yang ni version baru. Yankee version baru. Tu. Nampak dia dah okey walaupun saya tambah. Itu kelebihan dia lah. Okey, Kak Sa tengok Ini bahagian masa dia lah. Nampak? Okey, lepas tu perasan tak sini merah? Dia keluar angin. Dia ni kategori bekam juga. Tapi dia bergerak. And on. Okay, stop. Dah. Dah okey dah. Temperature jangan lupa. Temperature tengah-tengah. Temperature. Temp. TEM. Bukan. Okey, dah. Okey. Okey, stop. Tekan. Okey, naik atas. Tanya customer dia okey tak? Rasa tak? Okey, dah sudah. Okey, pergi lagi.